pagi ini 30 hari bulan November 2025. Terang benderang. Kuala Lumpur Skyline. Ini rumah Cik Zul ke? Ini kahwin Natalia ya? Betul. Betul dia? Lupa duduk kat rumah, makan. Oh, dia urus sebelah sana kan? Silap. Silakan. Bismillah. Oh, sedap ah Jom makan. Ada apa-apa dong kan? Okey. Makan. Bismillah. Jemput. Tiga orang. Tapi ni adik tau. Oh ya, siapa? Adik. Adik. Okey, apa khabar semua daripada sekolah Membaki juga? Ya, dari SAB. Semua dari SAB. Saya kenal dia daripada sekolah rendah. Oh ya, kita penyampaian dia. Cerita tadi. Oh ya. Cerita tadi. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah lama betul. Jemput dah masuk. Jom masuk ya. Sama-sama. Boleh aku makan ya? Nak duduk boleh, nak himbang-himbang boleh, makan boleh. Okey, silakan ya. Ya. Assalamualaikum. Hari ini 30 hari bulan November 2025. Hari majlis makan malam resepsi untuk anak saya Alia dan juga menantu saya Iman. InsyaAllah saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin. Allah, dah tinggi, dah besar dah anak. Ya Allah. Bila masa buat lahir ni? Bulan 8. Alhamdulillah. Okey, duduk. Jom masuk. Baik, Alhamdulillah. Lama Tahniah. Okey. Masuk ya, jom masuk. Masuk, Dek. Nanti dah sampai dah. Tu kereta dia tu. Oh, dia dah sampai ya? Dia berapa? 8.5 8.5. Dia dah bagi dah semua. Dia bagi semua dulu. Boleh ambil lagi. Sampai merah tu untuk Indika.
Bodoh, tali ada tali. Mana? Ada. Sampai. Sulaiman mana? Sulaiman pun ada. Sulaiman. Mana tali? Tali Sulaiman, anak dia. Aku tak perasan kawan dia. Tu dia. Sana. Okey, dua lagi. Dia tanya, saya pernah tanya dulu kan. Siapa kakak awak? Kakak tapi lagi Junaina. Junaina. Jun, Kak Jun. Oh, itu mak saudara saya. Mak sedap. Mak saudara, adik mak saya. Dia ada lagi. Dia ada lagi, insya-Allah datang kita lagi. Ingin dia nak saya Ya. kerja dengan dia dulu. Okey. Okey, nanti kalau datang saya tunggu dulu kejap. Dia tak ingat tapi saya ingat. Ingat ya? Okey, boleh. Tunggu dulu lah, layan lah. Makan ada apa ni? Ada laksa ada, abang balik ada. Tengok kat Sini 21. Untuk 1,000. Apa ni? Untuk 1,000. Tak sampai. 500 saya. Tapi saya ambil ekstra jadi 600. Sebab just in case kan orang terlebih datang. Tempat ini macam Makan sedap kan? Okey, layan dulu lah ya. Saya okey. Fani, apa khabar? Lela ada Lela? Ya, dah sampai. Tu apa ni? Anwar. Oh, dia Robin Noah ni. Aku ambil lah. Pergi kawan-kawan ni kan. Kawan-kawan. Kau nak join Lela ke atau? Mana lah. Mana? Okey, kau duduk. Siapa? Lela dengan apa ni? Siapa nama? Suami dia. Bukan, tu kawan-kawan dia. Oh, boleh lah join dengan dia orang ya? Okey. Jom duduk ya? Boleh lah sikit. Okey. Ish. Waalaikumsalam, apa khabar? Jom. Tu ada siapa ni? Anwar Almah di situ. Kondok sini lagi senang lah. Duduk di sini. Boleh. Lah lagi senang. Okey. Boleh lah, duduk. Ya Allah. Waalaikumsalam. Jom masuk. Assalamualaikum. Jauh. Okey. Jom masuk ya. Okey. Mana boleh duduk? Jom masuk ya. Waalaikumsalam. Masuk ya. Okey. Minta maaf. Mak, anak apa ni? Anak awak yang tinggi siapa? Anak Wahima. Adik-adik itu dua orang tu sana yang tinggi tu. Lupa dah panggil Bibi sebab dia adik kan. Awak cakap mak kat sini punya. Kau bagi menantu pegang kau tamu. Itu aku tengok tu. Ayah kalau belah apa ni belah atuk kan? Belah atuk ataupun apa? Ya. Sekejap. Nak cakap dengan kakak ni. Tali kat sebelah sana. Tali Sulaiman. Ada apa ni? Tali Sulaiman, Haris. Okey, jom makan. Apa? Ingat kawan lama ni. Aku jumpa dekat orang tengah besok. Jumpa dia tegur aku dulu. Tak syam. Jangan jumpa Jarang jumpa. Itulah cerita.
Anak dah menantu dah? Dah menantu dah. Anak aku tadi 4 orang semua datang. Oh, okey. Menantu 2 orang tadi. Okey. Orang tu daripada Labuan turun kat. Oh, turun sini ya? Yang ni daripada Labuan. Oh, dia tentera. Dah makan dah? Tak makan? Tak ada. Okey, borak ni. Okey. Dah jumpa kawan tak? Kawan ayah punya tu. Tapi kawan ayah tak dapat datang yang jam sehari tu. Oh, adik dia, anak-anak dia ya? Okey. Okey, tadi tak nak cakap apa tadi? Tadi sorry kawan ayah datang tak? Ya, dah cakap. Bersyukur kita kepada yang berada kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dan Saya tempat dulu. Video kat sini Pak Iri tahu ingat tu. Okay, senyum masuk YouTube YouTube. YouTube. Okay. Tanya Abang Long. Hey guys. What's up guys? Welcome to the stream. MU. Tak apa. Macam dekat sini ni. Asal dekat sini lelaki. So, Kenal tak? ni video. Yang special dia boleh masuk video ni. Okay, sila. Abang Long Ramai sekali. Ini video Pak Long. Kan. Okay. Ada tak ada? Tak ada. Okay. Pak saya sebelah kanan. Ya, kamu masuk ya. Masuk. Pak Long. Right. Merah. Tu. Merah. Nak kau mana? Mancung dah. Lepas sikit. Wih, relax. Duduk sini lah. Itu tempat licin. Tunggu dulu. Tunggu sini. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Okey. Awak belakang saya. Betul. Okey.
Depan. Saya Mi muda-muda. Mi muda-muda. Nanti kamu ikut belakang dia. Ikut tepi pun tak apa. Ikut dia. Nanti dia ambil gambar. Ni tak. Boleh ya, boleh. Ha? dengan rahmat dan setiap terima mereka menjadi doa kebahagiaan yang kekal untuk selamanya. Bukan lebah berterang di udara, bukan sebarang sembah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan doa hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ke atas majlis ini, ya Allah, kurniakanlah kepada pasangan mempelai ini dengan ketenangan dan kasih sayang. Jadikanlah rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tetapkanlah mereka, dan mungkin ada yang terlupa baca doa makan, jadi kita baca doa makan sekali lah, boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadir pada malam ini. Saya Natasha Zulkifli atau nama panggilan saya Asha bagi pihak ayah dan keluarga. Asha ucapkan selamat datang dan terima kasih hadir di majlis perkahwinan adik saya Natalia. Juga dikenali sebagai Alia di kalangan kami. Dulu kami tiga adik-adik perempuan je. Dari kecil selalu pakai baju sama, mama fashion dengan kita orang sama-sama, pakai baju sama-sama. Sekarang dah besar, dah ada test masing-masing kan. Lepas saja kahwin tahun lepas, tak sangka pula Alia kahwin tahun ni kan. Dulu kamu cakap kamu tak nak kahwin, tak tahu kamu kahwin hari ni juga. Kepada Jiman, Asha mewakili adik-beradik dan ayah. Jiman, jadilah ketua keluarga yang baik dan bertanggungjawab. Jagalah Alia sebaik mungkin. Jagalah Alia macam mana ayah jaga Alia. Asha percaya pada Alia boleh jadi isteri yang baik dan taat kepada suami. Rumah tangga ada pasang surut, gelak ketawa dan sedih. Hadapi penuh kesabaran dan sentiasa berada di belakang Jiman. Okeylah, hari ni hari bagi korang. Asha tak nak sedih-sedih. Dan selamat pengantin baru kepada Alia dan Jiman. Jiman, welcome to our family. Okey. Terima kasih semua. Okey ya, bunga sekutu harum mewangi. Okey, masuk YouTube video. Sudahlah hadir memberi restu ini. Ini dia ayah dan pengantin perempuan tuannya Zulkifli Ismail. Macam mana duduk dia? Okey. Steady lagi. Sahabat semua saya.
bahagia. Okey, mohon kekayaan ketiga-tiga untuk bergambar bersama. Ini dia Pak Ram pengantin lelaki Tuan Azali. Okey, ini dia ibu kepada pengantin lelaki iaitu Puan Nur Rabiqah binti Abdul Razak. Dan basuh pengantin lelaki iaitu Abdul Rahimi bin Abdul Razak. Ada panah. Okey, mohon dekat silakan Pak Lang, silakan ambil gambar sekali. Okey, untuk yang selebihnya, untuk yang Okey. pada Pak pun selesai menjawab juga kita ada di luar sana, kita ada Abang Malik, Abang Malik, dan juga kita ada aiskrim untuk adik dan juga orang dewasa, dan juga kita ada lasa import daripada Kedah special. Okey, yang berlangsung sekarang dua-dua mempelai kita berada di meja utama untuk acara makan beradab, dan kepada anda yang baru saja sampai, selamat sampai dan selamatlah berjamu, jangan sampai. Bawa cawan ke Jangan balik dulu kita akan adakan acara bergambar dengan pengantin kita. Selepas selesai saja acara foto kek pengantin, lebih kurang dalam 20 minit. Ibu maklum. Tadi Laila datang. Laila? Ada kawan sekolah saya. Kak Dina nak kerja. Tapi kamu Laila panggil dah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ramai sikit, ramai sikit. Ramai. Okey. Aiskrim tak? Aiskrim tak? Aiskrim. Tolong ni. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 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 Alright. Suat je. Alright, good. Kali lagi boleh? Kali lagi. Merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir bagi meriahkan. Alright. Congrats Natalia. Okay. Congrats. Semoga apa? Kekekalan ke dunia akhirat. Amin. Okay, step up.
Tahniah Haji. Yang apa ni? Jam 4. Okey. Ambil gambar dulu. Terima kasih datang ya. Kongsi kawan. Okey, boleh. Terima kasih datang ya. Balong, terima kasih kalau datang. Tak apa sekali-sekala. Cakap? Ada wakil. Oh, iya yang tadi. Dah jumpa dah. Dah jumpa dah. Betul tu. Senyum masuk YouTube bang. Ni pun nangis. Okey, pandang kamera. Okey. Masuk YouTube. Okey. Okey. Cakap ah. Selamat pengantin baru Jiman dengan Loy. Semoga perpanjangan terus hingga ke jannah. Nice. Kacur. Okey. Masuk YouTube. Dia nak jalan lah. Mana? Sini, gambar sini apa? Nampak? Masuk YouTube. Oh, YouTube Jom tengah sini. Mana? Sini. Ni aku pegangkan. Kau ambilkan gambar. Ayah pun tak rasa tengok dah jadi kan. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Selamat pengantin baru. Okey. Selamat pengantin baru Alia dan Natalia dan Azman. Okey, ready ya? Okey, 1, 2, 3. Selamat pengantin baru Natalia dan Azman. Okey, dia lagi dua.
Selamat pengantin baru, okey. Selamat pengantin baru. Bagi korang ambil nama tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Selamat pengantin baru. Okay, bye. Okay. Next Abang Su pula. Next Abang Su. Selamat.
Kita jumpa lagi Aman. Terima kasih banyak. Dah sudi datang bagi anak aku Kita jumpa lagi insya-Allah. Alright, bye-bye. Adios amigos. Okey, bye Man. Terima kasih Man. Jadi tak tunggu, tak lepak orang betul. Orang dia berperak ni. Alamak, ada colour. Ini anaki Basic boy. Hadi. Saya dah masuk YouTube. Lepas saya sama masuk YouTube. Pengantin baru Alia. Dengar. Sama pengantin baru Alia. Ucapan ni untuk dorang ni. Ucapan. Selamat pengantin baru sebagai senior 3 bulan. Gulang bercakap, Kamal dia cakap perempuan always right, so don't worry. Betulkan apa je perempuan nak. Nanti insyaAllah rezeki bermurah-murah. Amin insyaAllah. Semoga anak ramai sampai naik bas. And raya jangan lupa raya sekali. Okay, Assalamualaikum. Okay, from my POV, currently we are speaking to Nadia Zulkifli from Langai, you know what I'm saying?
bayang. Masuk maju. Ucapan you yang paling tulus ikhlas untuk perkahwinan adik you Alia dan Ajiman. Selamat pengantin baru Alia dan Ajiman. Semoga dipermudahkan segala urusan lepas kahwin. Semoga perkahwinan ini sentiasa dalam rahmat Allah. Dan semoga sentiasa sabar, saling bertolak ansur, dan itu saja. Itu dia. Okey. Alia, saya dengan Iman tadi betul gambar. Tangkap. Saya nak gambar dengan Dini dulu. Oh, nak letak kat mana? Sini, tengah. Ya, Emidah eh. Sini. Alia dari sini. Tak ingat dah lagi satu. Harume. So ada Pak Lu, Kak Abang, Nadia, ada Aisyah dengan Naura. So ada Atuk. Atuk handsome semua Atuk. Atuk handsome, Atuk cantik. Kita ada Mak Uda, Pak Uda, Kak Ngah ada, Nina, lama, Nain, Pak Su, Mara, Faris. Hai Minecraft. And then siapa yang saya kenal saya sebut ya, tuan-tuan. Ada Nina dengan Dina. Ada Isha, ada Mia. Ada ni tak kenal dah ni. Ada Osama, ada saya, ada Kak Shin, Syukri, Akif, Yusuf. Ish, budak kecil ni. Amboi. Ambil gambar. Ni, pandang sini. Tengok kasut. Okey. Lawa kasut dia. Okey. Atuk tengok kasut dia lawa. Amboi. Ish. Tak sudah dengan kasut dia. Nak pergi mana ni? Ha? Oh, nak di situ. Silakan. Pejak balik. Betul budak kecil ni. Tergolek kan ni cucu suami. Cakap apa? Nak cakap apa ni, baby? Yeah. Oi, lawa tempat ni. Pasal tadi tak ada. Tak perasan pun. Korang, lambang ni tak ni? Penat bang? Penat kak? Mana dia orang parking kita? Oh. Aloh, tak sempat. Ni, jap. Meh sini gambar. Meh. Ni. Cantik. So pretty. So pretty. Dah tak sempat. Lagi sekali, Meh. Pusing sekali lagi. Meh. Situ. Meh. Lagi situ. Tu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mana ke? Saya nak pandang. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Susah nampak spender ni. Tak nak dia nak merayap. Selamat bersanding pengantin Johari. Selamat bersanding pengantin Johari. Alah sayang di atas tahta, di atas tahta kerajaan sehari. Di atas tahta kerajaan sehari.